Banyak persoalan tentang pemain tengah yang United mahukan. Macam saya dah kongsi sebelum ni, United memang merancang untuk membawa masuk pemain tengah baru pada tahun 2026. Mungkin dua orang antara bulan Januari dan juga musim panas 2026. Tapi semuanya akan bergantung kepada apakah yang akan terjadi dengan masa depan Casemiro di United dan juga pergerakan lain di dalam skuad United. Ramai yang tertanya-tanya mengenai situasi Joe Gomez. Laporan terbaru memang mengaitkan dia dengan United. Memang Gomez adalah salah satu nama yang dipertimbangkan oleh United dan beliau berada di dalam senarai United. United nampak dia sebagai peluang kalau Wolves bersedia untuk melakukan rundingan pada bulan Januari nanti. Tapi jujurnya Gomez bukan sasaran utama United. Nama seperti Carlos Baleba dan juga Elliot Anderson tetap menjadi keutamaan United. Gomez lebih kepada peluang tambahan dan yang menarik, dia sendiri gembira untuk menyertai Old Trafford walaupun United tidak bermain bola sepak Eropah pada musim ini. Conor Gallagher pula sama juga situasi dia. United cuba dapatkan dia secara pinjaman pada musim panas lepas, tapi Atletico Madrid sangat-sangat tegas. Hanya perpindahan kekal, tiada perpindahan pinjaman. Mereka meletakkan harga sekitar 30 hingga 35 juta euro dan buat masa ini mereka tidak membuka pintu untuk pinjaman. Tapi untuk musim 2026, Gallagher tetap berpotensi membuat perpindahan besar sebab banyak kelab yang berminat untuk mendapatkan khidmat beliau, bukan sekadar dari England. Jadi kesimpulannya, bagi United, sasaran utama tetap Baleba, Elliot Anderson dan pemain tengah top lane. Gomez dan Gallagher lebih kepada peluang tambahan kalau keadaan terbuka. Jadi bulan Januari mungkin sukar untuk perpindahan besar, tapi musim panas 2026 kelihatan lebih realistik untuk perpindahan berlaku. Kita tunggu saja perkembangan seterusnya dan siapakah yang bakal dipilih United untuk memperkuatkan barisan tengah mereka.